Jai, adik aku, seorang yang sangat ekstremis, melakukan sesuatu tanpa berfikir panjang untuk mendapatkan wang. Dia susah dikawan. Kawan baik aku, King, gangster terbesar di KL ni. Aku dan King yang menaikkan kumpulan ini, sehingga kumpulan ini amat digeruni kumpulan lain. Tapi segalanya berubah. Shark, anak tiri King, seorang yang sanggup lakukan apa saja demi kepentingannya sendiri. Seorang yang gila kuasa. Dan disebabkan dia, aku di sini. Lima tahun aku meringkuk di dalam penjara. Aku disabit bersalah kerana melakukan rompakan bersenjata. Dan aku tahu ini dirancang oleh Shark untuk menjatuhkan aku. Tanpa pengetahuan King, manusia sanggup lakukan apa saja untuk kuasa dan wang, walaupun terpaksa menikam darah daging sendiri. Dan hari ini, hari yang aku tunggu. Hari aku dibebaskan. Bebas dari segala-galanya. Bro, Jeep. Macam cuti panjang best. Cuti sudah habis, bro. Macam Dragon. Itu lu kena tanya dia. Jom. Malik is back! Malik is! Wow! Malik! Jep! Guys! Malik. Gua Malik. Keluarin dulu bro. Come to papa. Oh my god bro. What's up bro? Ada orang kacau lu kat dalam? Ha? Bagi tahu gua biar gua belasah. Lu macam masuk True Fitness je bro. Ni penjara lah bro. True Fitness kepala otak kau. Ha? Kau pun makin besar nampak. Besar apa? Sama lah macam dulu. Lu jangan main-main bro. Bukan besar badan lah, hidung lu. Wah, Jip. Dia main hidung gua. Dia memang cari pasal. Okay guys. Gua gerak lu. Pakai seatbelt. Kena saman aku tak larat nak bayar. Jai, ada orang luar masuk tempat kita lah. Kita gegar dia orang. Foto mana? Takkan kau tak boleh settle? Hal kecil macam ni pun aku nak kena turun juga. Masalahnya Jai, Dragon yang suruh kita turun. Dia orang dah langgar tempat Robert. Macam mana? Dragon suruh